Kecil dah. Tapi kalau boleh masuk bateri besar ni, saya tak tahulah macam mana punya laju ni. Dan di sebelah sana, tentera ini telah pun menukar tracknya ataupun berada di track A bagi meneruskan untuk mencari ataupun mengambil run yang pertama. Dan itu dia tentera nombor 407. Kita ada Pansa Udampon, Pound Glide. Wah, korang tengok macam mana tunduk udang, terus mengambilkan run yang pertama untuk kategori yang keempat, iaitu e-bike 100 watt, 72 volt, 20S bateri Superstar, 18.51, 18.51. Macam tak percaya pula kan. Motor, yelah, kita kat sana beranggapan motor ni yelah kita guna untuk yelah penggunaan jarak dekat. Tapi di Thailand ini, yelah, diorang dah modified menjadikan satu lagi level yang lain. Ini dia jentera yang seterusnya, 403 Durlala Shop, EV Shop, Durlala EV Shop. Lepas ni rasa motor ni boleh keluar lah boleh. Motor ni mesti laku keras ni lepas ni. Sebab apa tau, motor ni yelah, kita tak sangka orang nak buat lumba motor macam gini. Biasanya yelah motor macam Lion G1 apa semua bagai kan. Tapi ini motor yang orang gunakan untuk daily use, orang kata jarak dekat, dalam taman lah, dalam kawasan je lah kita panggil. Okey, dan jentera di sebelah kiri adalah ataupun di hadapan anda sekalian 402, iaitu Benz EV Service. Tapi di track A telah pun keluar, dan di track B Benz EV Service mungkin ada masalah pada jentera tersebut. Ini dia untuk di track A. Oh, laju juga kan. 17 ke 18? 18.44, 18.44. Kalau 17 saya rasa dia paling laju lah sekarang ni untuk kategori-kategori motosikal macam ni kan. Itulah dia. Alright, itu dia jentera yang seterusnya di hadapan anda sekarang ini, 404. Dan di track B adalah 405. So 404 di hadapan anda kita ada EV Craft, dan 405 kita ada Non daripada EV Go Bike. Dua-dua telah pun bersab sedia. Tapi itulah untuk EV ni korang tak payah pening. Siapa pun boleh rider, tak kira lah besar ke kecil ke. Tapi mana yang nak cari performance, mestilah dia pakai yang kecil-kecil. Jadi saya rasa saya pun dah boleh masuk lah jadi rider untuk kategori EV ni. Okey, baik. Di track B 22.068 dan di track A 22.893. Dan kita teruskan di track B dengan jentera nombor 406. Kita ada NK EV Shop yang dibawa oleh Supan Nanat. Supan Nanat. Ini dia Supan Nanat. Standby. Dan di track A 402 Benz EV Service. Okey, jangan fokuskan sekarang. Tunggu mereka sampai terlebih dahulu ke Saman Amat, baru anda akan dapat lihat keputusan penuh. Okey, sebab ada campur dengan keputusan sebelum tadi. Okey, baik, itu dia di track A. Sampai terlebih dahulu dengan catatan masa 18.95. Dan di track B 21 21.3. Alright, ini dia di hadapan anda 408. Kita ada Pet Smart Life Klong 4. Dan di sebelah sana kita ada, Allah, tak nampak pula nombor ni. Tapi tak apa.
Oh nampak, oh dia macam nak battle tu. Padahal kan dia terus mengambil run saja. Tu dia di track B. Telah pun keluar. Jadi untuk jentera-jentera macam ni, dia punya 60 foot dia mesti dalam 2.2, 2.3 ataupun 2.5 lah. Okay. Tapi yelah, korang tengok sendiri macam mana dia nak kawal dengan keadaan goyang, dengan laju macam tu. Di track B 22.652 dan di track A 24.012. Wah. Jadi untuk kategori kelas keempat ni, ataupun kategori yang keempat untuk e-bike 100 watt ni, ada lebih kurang 10 buah jentera lah, ataupun 10 buah drag bike. Banyak tak banyak? Sekarang ni kalau kita ikutkan dah ada 60 buah lah. 60 buah. Korang bayangkan lah kalau kat Malaysia 600 mau nanti. Ni lah EV mampu milik. Siapa pun boleh beli. Kan? Lagi-lagi motor yang macam tu. Cumanya korang kena cari lah orang yang boleh modified. Datang, pergi ke GGR Motor, cari Jojo ke. Carilah orang-orang mekanik-mekanik yang boleh buat. Dekat Malaysia banyak dah tim-tim. Kita ada GGR Motor, kita ada One Pro Garage yang boleh modifiedkan jentera-jentera EV anda. Daripada penggunaan harian pergi ke orang kata perlumbaan. Tapi kalau anda rasa anda boleh belajar sendiri, terpulang masing-masing. Macam mana diorang main motor biasa juga. Dulu tak boleh buat motor, sekarang dah boleh buat motor. Sama juga, itulah dia revolusi. Cuma yang akan membezakan adalah anda mungkin berpindah daripada main petrol ataupun main 2T ataupun 4T, berpindah kepada EV ataupun bateri. Okay. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang support untuk bersama kami di dalam live pada hari ini untuk EV Drag International di Bangkok Drag Avenue. Dan sekarang ini di hadapan anda di track B adalah jentera bernombor 403. Kita ada Dor Lala Shop ataupun Dor Lala EV Shop. Dan sebentar lagi saya akan tunjukkan kepada anda untuk keputusan bagi kelas 3. Dan dia masuk gear ke apa tu? Oh bukan. Tangan dia macam nak sorok kan. Wah dahsyat dia orang ni. Dan itulah dia jentera yang keluar sebentar tadi dengan 60 foot 2.2 418.409 18.409. Okey, baik, jentera seterusnya. Kita ada Non yang membawakan jentera untuk EV Go Bike. Kecil dah. Tapi kalau boleh masuk bateri besar ni, saya tak tahulah macam mana punya laju ni. Disc belakang je, depan tak ada brake disc. Okey, baik, itu dia telah pun keluar jentera ini untuk mengambil ET yang seterusnya. Okey, kita tunggukan berapakah catatan masa untuk 402 meter ni. Jadi itu dia. 19 21.52 21.525. Wah.
18.255ครับน่าจะอยู่ลำดับที่1หรือเปล่าเหมือนรถความเร็วท้ายเยอะกว่าชาวบ้านเลยคนอื่นเขาอยู่ประมาณ80 90 นาที103ครับที่เหลือครับครบแล้วครับลำที่2จะมีใครเข้าเลยครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมผลจะอันดับเลยนะครับมีไหมเอ่ยนะที่2มีไหมใครยังไม่ได้เข้ามาเลยนะไม่ต้องรอวิ่งทุกคันอยู่แล้วนะครับในรุ่นแม่บ้านนะครับวิ่งเสร็จอย่าเอารถไปเก็บนะครับเอามาจอดตรงข้างๆรถพยาบาลนะครับเดี๋ยวเราต้องมีการวัดนะครับเราต้องมีการวัดโวลต์นะครับ19.4ครับเดี๋ยวสรุปผลให้นะครับ3 นาทีใครบ้างนะครับเอารถมาจอดเตรียมวัดโวลต์นะครับOkey, jadi saya tunggu lagi jentera-jentera ataupun e-bike yang nak keluar mengambil tembakan ET mereka yang seterusnya. Jadi untuk kategori ini adalah kita berada dalam kelas 4 iaitu e-bike 100 watt. Dan ada lebih kurang 9 penyertaan daripada 81 station shop, Benz EV Service, kita ada Dur Lala Shop dan EV Craft, EV Go Bike, NK EV Shop, Bound Glide dan